adalah untuk mengajak juga orang ramai untuk bersama-sama di dalam program Jom Buka Bersama yang akan berlangsung pada 22 Februari 2026 yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Masjid Wilayah Kuala Lumpur. Jadi pada hari ini, pada 22 hari bulan juga, kita suka untuk mengumumkan bahawa ini adalah hari berbuka bersama secara seluruh Malaysia. Di peringkat Jabatan Belia dan Sukan Negeri, saya juga telah mengarahkan untuk mengadakan program seperti ini. Jadi programnya ini konsepnya lebih santai, tidak hanya melibatkan umat Islam tetapi juga melibatkan seluruh belia anak muda merentasi kaum dan juga agama. Jadi pada hari tersebut juga kita konsep dia lebih konsep piknik bersama. Jadi begitu masuk sahaja waktu maghrib, kemudian semua akan merasai kenikmatan untuk kita berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama rakan-rakan, berkumpul bersama teman-teman kita. Dan saya mengajak juga kalau ada mereka yang bukan Islam yang ingin merasai suasana berpuasa, boleh untuk mungkin sama-sama menahan lapar pada hari tersebut, kemudian kita buka bersama dan kita menikmati perkara tersebut. Dan ini juga menunjukkan rasa saling hormat menghormati antara kaum dan juga antara agama, ya. Dan ini juga saya akan luaskan lagi di perayaan-perayaan yang lain, ya. Tetapi kalau hari ini kita bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Agama. Okey, jadi saya di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, kita sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak, dan matlamat kita jelas adalah untuk menjadikan belia anak muda ini sebagai jambatan untuk menyatu padukan kita semua. Jadi jika sekiranya ada keretakan, keharmonian kaum dan juga bangsa dalam negara, anak muda belia lah yang menjadi jambatan ataupun penghubung untuk memastikan keharmonian negara ataupun aset yang paling mahal dalam negara kita ini terus terjamin dan juga dapat dipelihara untuk generasi yang akan datang, insya-Allah. Jadi saya ingin mengajak semua beramai-ramai 22 hari bulan 2 ini untuk bersama-sama berbuka puasa dan juga menikmati piknik bersama di Masjid Wilayah Persuan Kuala Lumpur, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Dr. Zul dan juga delegasi program pra-peluncuran Majlis Pra-peluncuran Rakan Masjid X Rakan Muda Ramadan. Okey. Dan ini adalah merupakan satu kerjasama strategik antara pihak KBS dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama untuk memperkukuhkan agenda pembangunan belia yang holistik dan berteraskan nilai Malaysia Madani. Dan inisiatif ini mengiktiraf peranan rumah ibadat sebagai sumber pengetahuan, pusat kerohanian dan institusi sosial yang inklusif untuk menyatukan serta memperkukuhkan keharmonian. Dan hari ini kita juga telah pun menandatangani suatu memorandum atau MOU untuk kerjasama strategik bersama dengan Kementerian Hal Ehwal Agama. Kita telah pun merangka pelbagai program yang mana program-program yang telah sedia ada di peringkat Kementerian Hal Ehwal Agama dan juga Kementerian Belia dan Sukan, kita akan satukan. Juga tidak terhenti di masjid semata-mata, kita juga di peringkat Kementerian Belia dan Sukan turut akan bekerjasama dengan rumah-rumah ibadat yang lain seperti Tokong, Kuil, Wat Siam dan sebagainya, gereja dan sebagainya, untuk kita memastikan tidak kira agama, tidak kira bangsa, tidak kira kaum, semua juga perlu untuk dibentuk sahsiah jati dirinya untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkualiti.